Sedap jalan di sini. Oi, layan. Saya rasa saya kena cari tempat yang sesuai untuk saya nak buat orang motor ni, untuk explainkan dengan lebih detail lah. Hello guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi kita di episod yang ke-6 My Kereta ni Style. I like the colors. Okay, so saya menghala ke Kohlanta. Okay, seperti yang saya janjikan kepada anda untuk episod kali ini, untuk episod yang ke-6, saya akan berikan pendapat dan juga pengalaman saya sebagai seorang pengguna Benelli Leoncino 500 ni. Dan insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda tentang kenapa saya beli motor ni, maintenance dan juga masalah yang saya hadapi sepanjang saya memiliki motor ni, dan juga kelajuan dia. Anda ingin tahu berapa kelajuan dia? Nantikan sampai ke penghujung video, okey? Jika anda tengok macam asal pelik background ni semua ni, sebab sekarang saya berada di luar negara lah. Saya tak berkesempatan untuk buat video Benelli dekat Malaysia. Jadi saya terpaksa buat di Thailand lah, sambil ride, sambil minum air. Saya pun tak tahulah kenapa, tapi ya Allah, driver kat Thailand ni. Okey, pertama sekali saya ingin kongsikan kepada anda basic review tentang Benelli Leoncino 500 ni. Okey, motor ni dikuasakan dengan enjin 2 piston 499.6cc dengan horsepower dia 47.5 dan juga dikuasakan dengan 46 Nm of torque. So power dia mencukupi lah untuk enjin 500cc ni. Motor ini dilengkapi dengan ABS depan dan juga belakang. Depan dia ada dual disc brake dan juga belakang ada satu. Motor ni juga tayar depan dia agak besar. Tayar depan dia adalah 12070 dan belakang dia 16060. Kedua-dua depan belakang menggunakan rim bersaiz 17. Okey. So dia punya seat height dia pun tak berapa tinggi. Seat height dia adalah 815mm. Kepada anda yang tinggi macam saya ni 170cm, kaki anda kedua-dua belah boleh jejak ke atas jalan lah. Boleh flat footed, orang kata memang boleh full. So motor ni pun kalau anda yang ketinggian 160cm pun saya rasa tak punya masalah lah. Motor ni dengan berat dia 207kg. So dalam laman web daripada Bike Deco India ni diklaim motor ni dia punya top speed adalah 170km sejam. Okey, apa yang saya ingin kongsikan kepada anda ni hanyalah pendapat saya lah, macam pengalaman. Dan pendapat dan pengalaman ni mungkin berbeza-beza ikut kepada owner dan juga rider masing-masing tu lah. Kita akan mulakan dengan pengenalan lah. Saya beli motor ni pada tahun lepas, tahun 2024, hujung March, sebelum raya lah saya beli motor ni. So saya dah memiliki motor ni lebih kurang dalam setahun 2 bulan lah, macam tu lah. So kenapa saya beli motor ni pada ketika itu dengan harga RM30,000, bawah RM30,000, motor baru yang CC orang kata just nice, tak banyak pilihan lah. Sebab tu motor ni menjadi motor pilihan saya lah. Saya memang tak ada pilihan lah. Jadi motor ni lah. Lagipun masa tu sebenarnya saya minat dengan Ducati Scrambler. Ducati Scrambler kan, memang saya minat. Tapi nak memiliki sebuah Ducati Scrambler, kos dia mahal sikit lah kan. Jadi saya pun tak ada ambil apa-apa risiko. Jadi saya pun belilah motor ni. Bolehlah ala Scrambler bunyi apa, bunyi GS orang kata. Tak tahulah kan, saya pun tak tahulah. Tapi saya enjoy je motor ni, saya enjoy je sebenarnya. Okay, saya tidak akan kongsikan kepada anda, saya takkan condemn motor ni, saya takkan puji motor ni. Saya hanyalah kongsikan pengalaman saya
sepanjang memiliki motor ni. Okay, so rasanya guys, saya kena cari tempat yang boleh saya nak walk around. Topik yang kedua ni iaitu topik servis, maintenance dan juga masalah yang saya hadapi ni memerlukan walk around. Okay, nanti apa-apa saya akan sambung guys. Okay guys, so bertemu lagi kita di episod yang ke-6 ni. Kita sambung. Tadi di atas motor susah nak buat review. Jadi ni kita dah ada dekat motor ni. Saya dekat Hotel Long Beach Chalet dekat Kuala Lantar. Nanti video ride akan naik di episod yang ke-7. So nanti kan. Okay, untuk motor ni, sepanjang saya memiliki motor ni, orang panggil modification yang saya buat tak ada. Exhaust masih lagi standard, engine confirm standard, radiator guard pun tak ada, saya tak pasang. Yang saya buat hanyalah tampal stiker je. Dan juga letak apa nama dia ni, quad lock punya phone holder. Dan ni kamera holder lah, ni pun saya tak function sebab dia vibrate. Other than that, semua modification motor ni memang saya tak buat apa-apa langsung. Saya tambah bag ni. Ni adalah tool bag kiri kanan. Rantai pun standard, tayar pun standard. Tayar pun tak tukar lagi, tapi dia dah menunjukkan ciri-ciri otak tengah tu dah ada. Nanti insyaAllah kita akan tukar juga tayar depan belakang. Pilihan hati saya untuk tayar saya rasa masih lagi Pirelli Angel GT kot, tapi ni CT. Saya akan tukar kepada Pirelli Angel GT. Okey, untuk topik yang kedua ni iaitu adalah dia punya maintenance. Okey, untuk maintenance, motor ni sekarang mileage dengan saya 14,599. So 14,600 lah, lebih kurang macam tu. Okey, so 14,600. Servis saya dah 4 kali servis. Servis yang pertama saya pantang agak awal disebabkan oleh motor ni saya terpaksa untuk hantar dia ke bengkel. Nanti saya akan ceritakan. Servis yang pertama 300 km, servis yang kedua 4,000, servis yang ketiga 8,000 dan servis yang keempat yang ada tengok video saya di episod yang ke-3, tak silap saya, 3 ke 4 yang saya buat servis sendiri. Itu adalah servis yang keempat lah. Ni balik daripada ride ni akan buat servis yang kelima lah. So untuk servis interval motor ni saya servis setiap 4,000 lah. Tapi kalau boleh pakai minyak yang mahal tu, kalau pakai minyak yang mahal 4,000 lah. Kalau pakai minyak yang agak murah sikit 3,000 tu dah boleh tukar dah lah, minyak hitam. So minyak hitam dan juga oil filter lah, standard setiap 4,000. Untuk tayar saya rasa belakang pun dalam 1,000 lebih lah. Tayar ni subjektif, terpulang kepada anda nak pakai tayar yang murah ke tayar yang mahal ke, itu terpulang. Tapi kalau pakai Pirelli Angel GT ni dengan saiz 160 belakang, 120 depan, saya rasa depan belakang dalam 1,000 kot, bawah 1,000 lah, 800 macam tu mungkin dah dapat lah. Okey, untuk topik yang seterusnya saya akan kongsikan kepada anda masalah yang saya hadapi ketika saya memiliki motor ni. Okey, masalah pertama saya dapat motor ni adalah seawal hari pertama saya bawa motor ni pulang daripada tempat dealer ke rumah saya dekat Slim River. Okey, masalah pertama yang saya hadapi dengan motor ni ialah, okey, saya kena tunjuk kepada anda. Dekat bawah ni, coolant dia ni nak masuk ke bawah ni, dia ada satu macam silen untuk coolant. So benda pertama saya adalah benda ni bocor. Saya balik je ke rumah, saya sampai je dekat rumah saya dekat Slim River tu, sebenarnya coolant menitik. Mula-mula saya ingatkan adalah coolant terlebih-terlebihan sebab motor baru. Bila coolant lebih tu memang dia akan menitik lah. Tapi bila saya start engine, air coolant tu makin banyak. Jadi saya cek, rupanya dia ada kebocoran dah dekat bawah ni. Jadi masa tu saya pergi ke Enforce, dan masa tu Enforce cakap untuk repair motor ni ambil masa yang agak lama, seminggu lebih. Jadi saya buat keputusan untuk repair sendirilah. Saya pergi ke ICT Motor World. So thank you kepada abang komen dekat ICT Motor World sebab assist. So dengan mileage 300 km, saya tukar oil sealant tu dengan servis lah. Sebab tu saya servis yang pertama agak awal lah, dah alang-alang saya buka apa dan bawa masuk motor dalam bengkel tu, saya servis je untuk first service. Okey, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua saya hadap adalah seminggu selepas tu. Masa tu saya nak balik, yalah motor ni saya beli masa bulan puasa, seminggu sebelum raya.
Okey, masalah yang kedua terjadi masa saya nak on the way balik ke kampung, ke Changlun. Masalah yang kedua yang saya hadapi adalah brake pump dia belakang ni, dia jam. So brake belakang dia jam tengah-tengah highway. Cuma anda lihat saya punya rim pun ada efek-efek. Dia jadi macam, yalah, minyak brake apa yang saya buat dekat tengah-tengah highway tu, saya keluarkan lah excess punya apa, brake punya ni lah, brake punya apa dia panggil lah, brake oil lah, minyak brake tu saya keluarkan, saya tekan sampai habis, habiskan dalam tank reservoir tu, dan boleh berjalan seperti biasa. Dan anda tengok saya punya brake disc pun ada kesan-kesan panas sebabkan brake di jam. Itu masalah yang kedua saya ada dengan motor ni. Okay, masalah yang ketiga saya hadapi dengan motor ni, seminggu lepas raya tu, okay, bulan yang sama, balik raya kan, balik Changlun saya nak balik ke Slim River. Masalah yang kedua saya hadapi dengan motor ni adalah dia punya thermostat. Sama juga, saya pergi ke Enforce cakap benda yang sama, dia suspect meter, tapi saya kata ini bukan meter sebab temperature saya dia naik 100. Sepatutnya bila dia dah sampai 93 Celsius suhu dia akan trigger fan, kemudian fan akan turunkan suhu lah. Ni sampai 93, fan saya bergerak tapi temperature saya kekal naik. Jadi saya buat research online apa semua, saya dapati masalahnya adalah thermostat. Ini saya tukar sendiri thermostat. Sebab tu saya punya gam ni tak berapa nak kemas, tapi bolehlah dia buat job dia dengan cantik lah. Tapi sementara nak dapatkan masalah thermostat ni, saya tukar coolant lah tapi tak function apa semua lah, kali tukar thermostat, dan alhamdulillah sampai sekarang dalam keadaan yang cantik. Okey, itu masalah yang ketiga lah. Okey, masalah yang keempat dengan motor ni, okay, ni saya kena on balik meter dia. Masalah keempat ni dia ada cerita dia lah. Okey, masalah keempat ni dia ada cerita dia. Okey, ada tengok kat sini . Saya dah jalan motor saya ni, saya dah jalan 194.2 kilo, tapi saya punya minyak indikator saya menandakan motor ni minyak masih lagi banyak. Sedangkan motor ni full tank dia boleh pergi dalam 275 km lah. Kenapa saya boleh dapat jumlah tu nanti saya ceritakan kepada anda. Okey, cerita dia macam ni. Hari kejadian tu saya ride daripada Slim River nak ke Senawang. Okey, Slim River ke Senawang, dan saya refuel motor saya ni full tank sampai half full dekat area Sungai Buloh menghala ke selatan. Bukan Jejantas, area Sungai Buloh sebelum Jejantas tu. Saya isi full, saya ingat lagi dalam RM19. Lebih kurang dalam 9 liter lah. So minyak ni, ini tangki full 12.7 liter je. So saya isi 9 liter. Okey, 9 liter saya isi motor ni. Kemudian saya sampailah Senawang. Senawang saya on the way balik tu, ialah sebab kita dah pernah ride apa semua. Indikator minyak menunjukkan minyak masih lagi banyak. So apa yang saya buat? Saya teruslah balik. Sesudah sampainya dekat berang, motor ni mati secara tiba-tiba. Minyak masih lagi full. Indikator minyak menunjukkan minyak masih lagi ada separuh tank, lebih daripada separuh tank. Saya ingat confused, saya buka lah seat belakang, tukar apa semua. Kebetulan kawan saya datang, saya minta tolong dia. Goncang motor ni senyap, rupanya minyak habis. Dekat situ saya perasan bahawa minyak indikator motor ni dah rosak. So motor ni dia mempunyai dua fuel sensor. Dia punya dua fuel sensor. Motor ni dia punya dua fuel sensor, atas dengan yang bawah. So dekat atas ni dia indikator untuk 2 takuk aje. Yang bawah ni dia indikator kepada 4 takuk. So yang bawah tu dia always berada dekat atas. Dia tak turun-turun, sedangkan minyak tapi tak turun. So dia menunjukkan minyak ni masih lagi ada lah dalam motor ni. So itulah masalah yang saya hadapi sampai sekarang. Apa yang saya buat, saya hanyalah sukat meternya. Sebab daripada area Sungai Buloh ke Senawang patah balik ke Berang, kilometer dekat motor ni menunjukkan 275 km lah perjalanan baru minyak dia habis. So itulah. Tapi buat masa ni motor ni masih lagi cemerlang, masih lagi mantap. Jika ada apa-apa sebarang soalan anda boleh tanyakan kepada saya, InsyaAllah saya akan jawab di ruang komen. Feel free untuk tanya apa-apa soalan berkenaan dengan motor ni. So sekarang ni pun saya dekat Koh Lanta, saya tengah bercuti, tengah ride. Untuk speed
saya dah buat video untuk anda. So kita sambung untuk topik yang seterusnya, iaitu adalah speed. Sekarang kita nak uji keupayaan Benelli Leoncino 500 ni atas highway. Sekarang ni saya tengah atas highway menuju ke utara. Sekarang saya punya speed ikut speedometer adalah 146 km macam tu. RPM saya berada di 6000. Ya, 14. Saya nak maintainkan speed dulu. Saya nak maintainkan speed supaya dia boleh selari dengan GPS. Okey. Terus sekarang speed saya dalam 150 ikutkan speed Leoncino ni, speed motor ni 150 dekat GPS 133 speed dia. RPM saya sekarang ni 7.5. So ini adalah cruising yang sedap lah untuk motor ni. Di bawah 8 dia sedap dengan speed 1 GPS 13 ke 14 lah. Untuk top speed motor ni saya takkan test sebab dah tahu dah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada anda speed yang sesuai untuk motosikal ni. So jika anda cruising dalam 133, 134 GPS, ia adalah yang paling selesa lah. Jika ini motosikal yang anda cari, anda boleh considerkan motor ni. Jika anda lebih suka kepada speed yang macam ni. Dekat meter saya sekarang 154 lah. Dekat GPS 14 lah. GPS 14 lebih kurang. Saya cuba lihat kalau kita Saya cuba kalau kita cruising dalam GPS speed 145 lah. Okey, kita dah 145 148. Okay, lebih kurang lah. Dan RPM saya sekarang berada di 8000. Enjin rasa agak vibrate. Dia agak vibrate. So kurang sikit selesa. Jadi speed yang selesa untuk motor ni adalah GPS lingkungan 14 di meter yang standard ni 15 satu lah, 1415. GPS 1314 macam tu lah. Itu adalah speed yang selesa. Dengan suhu enjin pun 88. Oh, berada dalam keadaan yang sihat lah. Untuk riding position dia agak tegak. Memang selesa untuk long distance. Tak ada masalah untuk saya dengan riding position dia. Agak sesuai lah. Cuma biasa motor naked ni dia punya angin tu dia agak kuat. Jadi kalau kita nak bawa lebih daripada 170 km sejam tu, untuk masa yang agak lama, kita boleh jadi sakit dah tahan angin kan. Cuma satu je lah saya nak komen tentang motor ni, dia punya seat agak keras. Jadi tak apa, banyak kedai-kedai motor di luar sana yang boleh buat custom seat. So terpulang kepada anda. Sekarang on way balik berdrive. Itu hari saya condemn berkenaan dengan meter indicator motor ni. So far alhamdulillah dia tiba-tiba dia function. Lepas saya condemn dia function. Jadi masalah yang saya hadapi dengan motor ni hanyalah 3 lah. Itu masalah pertama itu hari. Recap lah masalah pertama yang oil seal dekat bawah bahagian kiri. Yang masalah kedua brake belakang. Dan masalah ketiga thermostat. So overall InsyaAllah tak ada apa-apa. So motor ni sesuai ke tak untuk long distance? Sebenarnya bagi saya long distance ni adalah subjektif. Dia depend kepada anda kan. Memang betul motor touring adalah motor yang paling sesuai untuk adventure. Tapi semua motor boleh kan. Tak kira lah motor apa. Itu bagi pendapat saya lah pendapat orang berlainan. Dia benda ni adalah subjektif kan. So bagi saya motor ni alhamdulillah saya berpuas hati. In future insyaAllah one day motor ni akan sampai ke 1000 corner.
kalau berkemampuan apa semua, insyaAllah satu hari nanti motor ni akan sampailah ke Botan. Banyak lagi adventure yang saya nak planning dengan motor ni, insyaAllah. So saya harap motor ni dapat bertahan lah kan, insyaAllah. So video saya sampai di sini saja. InsyaAllah nantikan di episod yang seterusnya, episod yang ke-7, video ride ke Thailand. So kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.